Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun saya ni orangnya mudah terharu ya, melihat kawan-kawan saya datang, adik-adik dari USIM, kawan-kawan saya dari Surau Sakinah Puchong. Jauh kan? Itu murid saya, murid-murid saya juga dari Sungai Buah. Sungai Buah tu dekat South Villa lebih kurang ya. Saya sangat terharu, sangat berterima kasih. Jazakumullah khairan kathiran kerana sudi hadir ke majlis yang kita adakan pada hari ini. Paling tidaknya kalau kata tak dapat apa-apa pun dapat pahala, insya-Allah. Kedua, dapat berkenal antara murid saya di Sungai Buah dengan murid saya di Surau Sakinah. Juga ada anak-anak di sini, anak-anak dari USIM, pelajar-pelajar USIM yang juga hadir, yang tak balik. Ini cuti panjang, ramai yang nak datang tapi balik sebab cuti panjang sampai minggu depan. Lepas tu USIM pula buat lagi izin kelas online, jadi ramai yang balik ya. Jadi puan-puan semua, saya sangat terharu kehadiran puan-puan. Walaupun pengisiannya tak seberapa nanti, alah dah biasa dah Ustazah Umi cakap, tapi yang pentingnya ada silaturahim, betulkan niat, nak pahala dari Allah, nak saling kenal mengenal, insya-Allah. Baik, puan-puan, tajuk saya pada hari ini ialah membentuk keluarga Muslim. Walaupun keluarga kita tu ada pincangnya, saya tak kata Ustazah Umi perfect keluarganya, tak ada. Ya, semuanya ada pincang. Pincang, kalau tak pincang kat sini, pincang kat sana. Tapi saya berusaha untuk menyampaikan supaya kita semua dapat iktibar. Ya, bagi adik-adik ni ada yang belum kahwin ni ya, nanti ada panduan nak cari nak cari pasangan. Jadi yang dah berumur, dan veteran pun ramai yang akan cari menantu. Jadi ini mungkin sedikit memberi panduan kepada kita semua, insya-Allah. Jadi puan-puan, cuba lihat di sana pernikahan. Ya, pernikahan itu sebagai asas, dan pernikahan itu untuk apa? Untuk membina keluarga. Tapi ada orang yang tak dikurniakan anak. Tak apa. Dia tadi pernikahan tu dah membuatkan dia ada keluarga yang lebih besar. Dia boleh berinteraksi dengan mentua dan sebagainya. Kalau dulu kan tak boleh. Ya. Jadi dan juga pernikahan itu merupakan ibadah. Ya. Dan pernikahan itulah satu-satunya yang membolehkan hubungan lelaki dan perempuan. Curi-curi jumpa tak boleh tahu. tak boleh ya. Okey, jadi pernikahan tu sangat penting. Sebab kita sebagai seorang Islam bukan boleh bebas macam orang lain, tak. Kita ada peraturan dari Allah Subhanahu Wa Taala di mana ya Allah jadikan kita itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan manusia dan jin itu melainkan liya'buduni. Nampak tak baris bawah ni tu? Bagi mereka mengabdikan diri, menyembah, ni tu aku. Ya, jadi kalau anak-anak murid saya tu, kenapa budu ni? Sebab ada lam. Lam tu huruf apa? Lam tu harful jar, macam tu. Ya, jadi sebab saya di mana-mana pun saya mengajar harfiah, makna kalimah-kalimah Al-Quran, dan semalam dapat satu lagi kelas baru di Serincing Semenyai. Alhamdulillah. Semoga Allah beri saya peluang untuk menyampaikan
Al-Quran sehingga akhir hayat saya, insya-Allah. Baik puan-puan, kita sebut tadi pernikahan itu adalah untuk membentuk keluarga, tapi ada orang yang Allah uji tak ada keluarga sendiri. Walaupun dia dapat keluarga besar, bentua, ipar dengan sebab pernikahan, tapi kadang keluarga sendiri tak dapat. Tak apa. Tak ada dapat anak. Tak apa, redha, sabar. Sebab ada orang ada anak ramai tapi tak dibina dengan betul pun jadi salah, jadi dosa. Jadi kalau dibina dengan betul, itu ada ekstra lah. Tapi yang tak dapat anak tak apa. Jangan rasa kecewa. Kerana itu adalah kurniaan Allah. Okey, jadi dalam ibadah kita ada ibadah khusus. Ibadah khusus dalam kehidupan kita tu ada ibadah khusus. Apa yang namanya ibadah khusus? Ibadah khusus itu seperti hubungan kita dengan Allah. Itu macam solat, puasa. Kan ibadah dia ada aturan tertentu. Awak ikut peraturan Allah, awak dapat pahala. Itu ibadah. Kalau awak langgar peraturan Allah, awak dosa. Jadi untuk ibadah khusus itu adalah hubungan dengan Allah ataupun hablum minallah. Dia ada puasa, zakat, haji, dan solat tadi tertinggal kalimah syahadah dululah. Semuanya kena asas iman, iaitu kena ada kalimah syahadah. Baik puan-puan, kita ada pula ibadah umum, iaitu hubungan kita dengan manusia. Ada beberapa aspek. Kita manusia ni kita kena ada kalau yang hubungan membabitkan lelaki dan perempuan namanya sosial, sistem sosial. Kita ada pula nak berekonomi dengan manusia. Ekonomi dengan manusia mestilah mengikut Islam. Tak boleh jual yang haram, tak boleh pembayaran yang lebih daripada dari sepatutnya. Itu semua adalah ibadah dan dia adalah terkait dengan manusia lain. Itu muamalat. Dan juga kita dari segi ekonomi. Jadi semua itu ada dalam Islam. Islam dah garis pandukan. Cuma manusia hari ini kadang-kadang banyak dalam berapa hari dia tak sedar pun. Dia dah lahir-lahir dalam sistem yang rosak ni. Dia biar je. Kita kena ada kesedaran. Sebab itu kita tu kena menuntut ilmu, kena belajar. Paling tidaknya kita tahu macam mana kita nak marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Tengok maksiat, tengok kemungkaran, ubah dengan tangan. Fa illam tastati' fa bilisani. Kalau tak mampu dengan nak ubah dengan pergerakan, dengan tangan, dengan mulut, lisan. Fa illam tastati' fa biqalbi. Kalau tak mampu juga dengan tangan tak boleh, dengan lisan tak mampu, takut nanti kan kena tangkap ke apa-apalah yang mudarat hasil dari itu. Tak boleh juga dengan hati. Jadi macam mana kalau kita nak benci dengan hati pun tapi kita tak tahu ini betul ke tidak, ini betul ke tidak. Sebab itu kita kena mencari ilmu, kena belajar ini Islam benarkan ke tidak. Jadi barulah kita akan rasa bahawa nampak aja orang buat kemungkaran, apa-apa ajalah riba ke, zina ke, kita dah benci dah. Walaupun kita belum lagi mampu untuk bercakap. Jadi itu puan-puan, itu. Jadi kenapa kita fokus kat sistem sosial? Kerana kan ini rumah tangga, kerana kita nak membicarakan keluarga bahagia. Jadi kita fokus dekat sistem sosial. Jadi asalnya dalam sistem sosial perempuan dan lelaki itu terpisah.
Maksudnya macam contohlah ya, pelajar A dekat USIM. Dia tengok lelaki bukan dia boleh betul-betul pergi pegang gitu aja. Tak boleh. Ataupun dia kata terus nak mesra-mesra, tak boleh. Sebab dia ada peraturan. Ya, jadi sistem sosial itu penting. Kerana apa? Asalnya dia terpisah lelaki perempuan, itu kehidupannya kehidupan umum. Boleh ada bahagian yang dibolehkan. Ya, seperti contohlah kita nak bekerja. Boleh tak bos kita orang perempuan? Kita ni lelaki. Kita ni perempuan. Boleh tak bos kita orang lelaki? Boleh. Bidang pekerjaan boleh, tapi ada pula panduan-panduannya. Ya, tak boleh berdua-duaan dan sebagainya. Baik puan-puan, kalau bilang pendidikan, ya, boleh tak lecturer kita lelaki, kita perempuan? Boleh. Ya, kerana dia tu adalah tenaga pengajar. Begitu juga bahagian perubatan. Doktor kan lelaki, pula tengok aurat perempuan. Lah, macam mana ni? Dibolehkan. Kerana dia adalah perawat. Ya, kerana dia adalah doktor, kerana dia adalah perawat. Tapi kalau kita pergi saja-saja ke hospital, buka aurat, bukan itu perawat, doktor lelaki masuk tempat kita, itu tak boleh. Sebab dia bukan perawat. Jadi bila dia bukan perawat, dia tak boleh tengok aurat kita. Tapi nanti bila dia datang dekat kita, boleh tak dia buka aurat, tengok, contoh nak tengok dekat kepala ada apa, boleh. Ya, itu dalam Islam membenarkan. Itu kehidupan umum namanya, ya. Umum tu maknanya kat mana-mana lah, ya. Okey, kalau kehidupan khusus pula, ya, kehidupan khusus ni yang melibatkan kehidupan pernikahan. Iaitu bila pernikahan tu ada suami, ada isteri. Kalau dulu perempuan belum kahwin, dia tengok aja, lagi jauh aja. Ya, kalau ada mahram barulah boleh jumpa. Tapi kalau tidak, tak boleh. Nak pergi pegang tangan terus tak boleh. Ya. Okey, kemudian bila tu kita dapatlah keluarga baru. Kita dapat ayah, ibu, kita dapat abang, kakak, kita dapat adik lelaki, adik perempuan, semuanya sekarang dah halal untuk berinteraksi. Jadi itu dua, ya, asalnya pemisahan lelaki dan perempuan, tapi apabila berlaku dua perkara itu boleh, iaitu apabila kehidupan umum dah dilakukan sebagaimana muamalat, pekerjaan, pendidikan dan perubatan, dan dalam kehidupan khusus ada pernikahan, maka itu semua boleh dilakukan, menjadi halal. Jadi pernikahan ini, ya, kenapa tadi kita fokus kepada dua, iaitu keluarga dan pernikahan. Pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan interaksi lelaki dan perempuan. Kalau kita tengok hanya aku terima nikahnya, siapa bin siapa, dengan mas kahwinnya, kalau Johor perempuan paling murah sekarang, RM22.5 tunai. Kalau dulu masa saya kecil-kecil, ya, dulu duit kan susah, walaupun Johor paling murah RM22.5, ada juga yang belakangnya hutang. Jadi kena, walau yang namanya mas kahwin itu kena, ya, wajib dilaksanakan, disempurnakan. Baik. Jadi garis panduan Islam dalam prosesnya, kita ada 3 proses tu. Pertama, takruf, kenal. Ini bukan boleh takruf, jom kita makan dekat mamak hari ni, bukan gitu. Dia kena kenal keluarga, ya, dan kena ada orang yang itu tengok kat belah sana tu. Kalau chatting personal tu tak boleh. Ya, pergi mamak ke sekarang ni kalau dekat Nilai ni terkenal dengan kedai baru Faris Maju. Oh, itu memang ramai orang suka tu, terutama student lah, ya. Okey, chatting personal tak boleh, tapi kalau ada mahram, ya, baru boleh. Itu yang kadang-kadang pergi
Nak makan kat Faris Maju kena ajak mak ayah lah. Okey. Kemudian ada khitbah. Khitbah tu tunang. Ada bincang-bincang, okey kita nak lanjutkan. Tapi bagi tunang dulu. Bagi masa dulu. Ya. Khitbah tu pun nak kena jaga. Dalam masa khitbah tu belum halal lagi. Tak boleh dating lagi. Jumpa ibu bapa, abang, bolehlah. Ya, jadi puan-puan, kalau kita kata alah dulu aku dah buat kesalahan, ya dah lepas tu lepaslah, mintalah ampun dengan Allah. Ya, tapi untuk anak-anak, ya, untuk yang remaja, jagalah ya. Okey. Kita pergi seterusnya. Oh, yang ketiga, maaf, yang ketiga tu nikah lah. Jadi dah tunang baru nikah. Tunang tu tak, kalau orang yang kuat dia tak jumpa pun tak apa. Tapi bagi orang yang tak kuat kata aku nak tengok juga. Nanti aku nak ke tak betul-betul ya. Okey. Baik. Dalam satu keluarga tu kita ibaratkan seperti dalam sebuah kapal ataupun safinah. Nak kata kapal pun kapal tu macam kapal apa tu? Kapal flotilla ke tu? Dah saja ya. Jadi dalam kapal tu kapal kena ada kapten. Kapten tu adalah pengemudi. Tak bolehlah pengemudi tak ada pengemudi kan, kapal nak pergi ke kiri ke kanan ke, tak ada yang ikut kiri lah, yang ni kata alah kita ke kanan lah. Tu. Jadi pengemudi ni sangat penting. Dan siapa pengemudi dalam sebuah keluarga? Pengemudi dalam sebuah keluarga itu ayah. Ya? Dan dialah yang bertanggungjawab pencari nafkah. Pencari nafkah, kewajipan dia. Kalau isteri tak kerja, tak cakap saya tak nak kerja, saya nak jaga anak-anak kat rumah. Boleh tak? Boleh. Lelaki tak boleh kata, awak mesti kerja, bantu saya. Tak. Dia yang kena kerja, berusaha bersungguh-sungguh. Tapi biasanya, ya, biasanya kita ni ada rasa sayang, ada rasa kesian, ya. Kalau kat Malaysia kita mungkin tak rasakan ya puan-puan, sebab banyak lagi bidang pekerjaan. Ya, kalau kat Indonesia keadaan itu sangat sulit. Ya, nak dapat kerja sangat susah. Lepas tu gaji pun sikit ya. Saya ada kawan hari tu dia nak datang sini jadi pembantu rumah, tapi nampaknya macam tak jadi. Dia kerja sekarang, dia kerja cari suami dah meninggal, dia jadi ngajar puan-puan. Dulu dia ngajar tadika, 3 bulan kerja gaji tak dibayar, jadi dia berhutanglah kat kedai ni, cari kerja lain. Berapa sebulan? 300,000. 300,000 tu belanja 300,000 rupiah tu belanjanya untuk berapa hari? Untuk 3 hari. Jadi selebihnya tu ialah kenalah pandai-pandai. Mungkin beli beras yang utama, yang lain tu carilah tanam-tanam ke ya. Baik tu kalau sahabat-sahabat kita dekat Indonesia, dia kata makan lauk pucuk ubi, pucuk ubi tu jadi lauk lah, bukan kita kan sayur kan. Dia tak. Baik puan-puan, itu kapten tu tadi, ayah mesti ada ciri-ciri tu. Ayah mesti ada, dia lah mencari nafkah, dia lah kawam, dia lah pendidik anak-anak, dia kena perhatikan anak dia. Oh, anak aku tak cukup ajar bidang agama ni, aku kena usaha lagi. Kalau dia tak sempat nak ajar Quran, nak ajar membaca, isterinya pun kata saya tak nak, itu tugas awak. Tak apa. Tapi dia kena carikan orang yang mengajar. Ya, sebab itu tanggungjawab dan kewajipan dia. Tapi itu kalau kita sebut tanggungjawab. Cuma kita ni tidaklah strict macam pembaris kan. Mak ada masa, mak lah ajar. Ya, mak ada masa, mak lah yang pastikan
dia mengaji, tajwidnya dijaga, ya. Saya terharulah, alhamdulillah. Anak-anak saya pun ramai, ada beberapa orang kat sini. Saya dulu dalam mengajar anak-anak, saya pastikan anak saya umur darjah 3, khatam kali pertama. Memang kena berat, berat kerjanya. Kadang kalau hari tak sekolah tu, main ngaji. Dah satu muka. Sekarang petang, main ngaji. Sebab nak kejar. Itu saya punya, bagi saya itu kewajipan saya lah. Sebab saya ni orang Johor. Orang Johor ni ada sekolah agama. Jadi pindah mana. Kalau suami saya askar, puan-puan. Askar ni pindahnya, kalau orang kata rolling stone gather snow moss, ya. Batu yang bergolek tu tidak mengumpulkan lumut. Saya entah berapa kali pindah dah. Tapi alhamdulillah, kat mana saya pergi pun saya tak perlulah cari orang ajar ngaji anak saya. Saya sendiri yang ajar. Dulu puan-puan, bukan ada buku masa anak saya kecil, bukan ada buku nak ajar membaca macam sekarang, macam-macam teknik lah, ya. Dengan anakku lah itu. Dulu buat sendiri. Buku tu tulis sendiri. Anak saya ini ikan apa-apalah, ya, buat sendiri, tulis sendiri untuk ajar anak-anak. Dulu tak ada jual macam pasaran hari ini. Ya, anak saya yang pertama lahir 85. Mungkin juga ada puan-puan yang belum ada anak masa tu, ya. Okey. Kemudian kita pergi kepada pembantu. Pembantu tadi kalau kaptennya mesti bapa. Sekarang pembantu isteri. Pembantu, yang namanya pembantu, dia nak bantu ke dia tak nak bantu ke, itu terpulang dia, ya. Tapi kita ada tanggungjawab pula sebagai seorang isteri, namanya ummun wa rabbatul bait, ibu dan rabbatul, pengatur rumah tangga, ya, ibu dan pengatur rumah tangga. Itu tugas kita lah. Jadi kita lah, bukannya maksudnya pengatur rumah tangga tu semua dia yang kena ajar, tak. Tadi suami tu dia yang kena pastikan pendidikan anak-anak. Suami kena sediakan duit, dia hantar tuition. Dia nak ngajar sendiri, nak pahala lebih, ajar sendiri, puan-puan. Kita ni, ya, selalu fikir tentang Islam. Kita, kalau yang kita ajar sendiri, dia macam saya cerita sikit, ya, macam multi level marketing. Maksud saya, hari ni kita ajar anak kita sampai pandai ngaji, kan. Nanti besok dia ngaji, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Kali besok dia ada anak, dia tak payah ngajar luar lah. Ya, kalau ngajar luar tu lagi ekstra. Ya, lagi dapat lagi banyak. Dia ajar anak dia, anak dia ada 3 orang. Dia pun ajar ilmu dari apa yang kita ajarkan. Dia, anak dia tu ngaji dapat pahala. Bapaknya yang ajar pun dapat pahala, atau kalau anak kita perempuan, maknya pun dapat pahala. Kita tadi yang atas line, upline itu kita kata multi level pahala. Kita yang upline tu pun dapat pahala. Jadi kita nak berkira ke? Dah tentu kita tak nak berkira. Yang kita nak ialah pahala, pahala, pahala. Setiap hari kita ni mohon syurga, ya. Udkhulul jannah, minta Allah masukkan kita syurga. Dan tentu setiap hari juga kita berusaha untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu apa yang kita kerjakan itu mestilah perkara-perkara yang Allah redha. Itu tadi perempuan, pembantu, ya, maaf, isteri. Sekarang anak-anak, tu anak kapal. Dalam kapal kan ada tu tadi, kapten ada, pembantu ada, anak kapal, anak-anak penyerta keluarga dan juga berbakti kepada ibu bapa. Betul. Ya, sebab itu orang kalau dia tak ada anak, dia nak sangat anak.
dia tak ada penyeri keluarga. Tapi ingat, penyeri keluarga tu bukan mesti dari anak-anak sendiri. Anak-anak saudara pun boleh jadi penyeri keluarga. Dan kalau kita redha, kita terima itu sebagai ujian dari Allah, banyaknya pahala kita dapat insya-Allah. Okey, jadi semua dalam kapal ini, kapal ini semuanya memainkan peranan dalam nak melayari bahtera. Maksud saya apa? Kalau mak kata aku nak tidur je, aku tak nak masak, tak nak apa, ya bapak tadi kenalah cari apa? Cari nafkah supaya rumahnya berjalan. Anak kata, tak nak ikut dekat rumah ni, tak best. Janganlah macam tu ya. Jadi kena sama-sama saling ingat mengingat, sama-sama saling bantu-membantu agar bahtera kapal itu bahtera yang sejahtera, insya-Allah. Baik. Dalam kita nak membina keluarga Muslim ini, prinsip utama kita adalah tauhid. Itu tadi ayat yang Hajar baca. Ya, antara ayat yang Hajar baca tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Nah, itu berkata Luqman kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, maksud dia memberi nasihat tu, ya bunayya, wahai anakku. Itu perkara utama tu puan-puan. Apa dia? La tusyrik billah. Jangan syirikkan Allah. Syirik itu adalah la zulmun, kezaliman. Semua dosa Allah ampunkan kecuali dosa syirik. Jadi asas dalam keluarga mestilah jangan syirik. Ya, itu asas pendidikan dalam Islam. Juga kita berasaskan ayat tadi kan, ayat surah Luqman kan. Kemudian kita juga berasaskan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ni saya ingat, saya dulu orang-orang dah paparkan dekat dinding ayat ini. Ya, itu qu anfusakum. Jaga diri kamu dan ahli kamu dari api neraka. Itu penjagaan yang sangat besar yang mesti menjadi asas dalam kehidupan berkeluarga. Sebab itu kita anak kecil-kecil, kita dah ajar tauhid, kemudian kita ajar solat dan sebagainya. Sila. Lepas tu tadi kan itu asasnya ialah tauhid. Lepas tu dalam keluarga mesti ada tolong menolong, ya, saling ingat mengingat, saling lengkap melengkap, iaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ta'awanu tu dia saling tolong menolonglah, gabunglah, ya, untuk kebaikan. Bil birri, al birri itu kebaikan itu, wat taqwa dan ketakwaan. Itu mesti jadi asas. Dan Allah kata wala ta'awanu, jangan tolong menolong, alal ismi, atas dosa, wal udwan dan perseteruan, ya, dan permusuhan. Maknanya apa? Kalau ada apa-apa hal pun fikir positif, buat yang positif. Jangan kata alah malas aku dengan jiran ni, dia ni. Tak. Ya. Jadi itu tadi bahtera kapal yang kita bina tu tadi, mestilah ada sikap ini dengan anak-anak, anak-anak dengan anak-anak, anak-anak dengan ibu bapa, ya, satu kapal yang bahteranya berjalan dengan lancar insya-Allah. Jadi sebenarnya slide saya ni tak panjang sebab lepas ni ada acara lain lagi, ya. Jadi sebagai khatimah ni penutup lah.
Semua senang hati. Ada anak habis dah. Ustazah Umi berceloteh. Okey. Hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man aba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ini kalau kita dengar hadis ni macam pelik sikit ya. Macam pelik sebab kita jarang dengar. Okey, apa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah bersabda, semua umatku akan masuk syurga kecuali yang enggan. Semua. Maknanya Allah dah sediakan syurga untuk kita semua. Innallaha ashtara minal mu'minin. Sungguhnya Allah dah beli dari orang beriman. Innallaha ashtara minal mu'minin tu dalam surah 9, surah apa? Taubah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah dah beli dah dari orang beriman itu diri mereka dan harta mereka. Allah bagi apa? Syurga. Jadi kita ni Allah dah sediakan syurga untuk kita. Kitalah kena beri diri kita, harta kita untuk Allah, ya, untuk Allah bagi kita. Yalah, bila orang jual beli kan ada yang beri, ada yang ambil kan. Jadi untuk kita dapatkan syurga Allah. Jadi hadis ini tadi, semua umatku akan masuk syurga kecuali yang enggan. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang mentaatiku, ya, siapa yang taat kepada Allah, nescaya dia masuk syurga. Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggan. Itu enggan untuk masuk syurga. Jadi dari pengisiannya setakat itu, cuma di akhirnya saya ada sedikit seni kata. Siapa yang nak nyanyi? Kalau tak ada yang nak nyanyi, saya baca macam sajak ajalah. Sebab saya tak pandai nyanyi. Sekarang saya nyanyi bunyi ngaji pula kan. Jadi, okey puan-puan. Tercipta engkau dari rusuk lelaki. Bukan dari kaki untuk dialasi. Itu yang banyak hari ini ya. Tendang-tendang wanita, ceraikan wanita, gantung tak bertali. Bukan dari kepala untuk dijunjung. Bukan nak dijunjung, nak diberikan apa macam satu penghargaan sangat, tak. Tapi dekat di bahu untuk dilindungi. Dekat sebelah kita, kita kena lindungi dia. Dekat jua di hati untuk dikasihi. Kita orang perempuan ni jiwanya lembut untuk dikasihi, ya. Dan juga engkaulah wanita hiasan duniawi. Okey, kalau ada siapa nak nyanyi boleh nyanyi, angkat tangan nyanyi je. Tapi saya tak reti nyanyi. Okey. Ada? Ada ke? Tak ada. Kalau tak ada, saya Ustazah Umi mengakhiri pengisian saya pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.